berada pada tahap kepadatan penduduk seramai 907,000 orang dengan peningkatan seramai 57,000 penduduk sejak tahun 2014. Ketua Menteri Datuk Seri Utama Insinyur Idris Harun berkata, ia sekaligus menunjukkan Melaka telah mencapai angka 1 juta penduduk mengikut bacaan terakhir pada 2016 yang lalu. Melaka sememangnya boleh mencapai penduduk melebihi 1.3 juta orang. Ya, saya difahamkan pada setiap hujung minggu, penduduk Melaka mencecah 1.25 ke 1.4 juta orang disebabkan kehadiran punya infrastruktur dan keupayaan penyediaan perkhidmatan untuk lebih daripada 1 juta penduduk di Melaka ini. Menurutnya, portfolio wanita, pembangunan keluarga dan hak ehwal kebajikan perlu berbincang dan mengadakan kiraan rasmi bersama Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara untuk mengetahui berapa angka terakhir populasi Melaka. Kalau kita sudah mencecah 1 juta, maka kita boleh melakukan lobby untuk barang-barang yang mempunyai jenama besar untuk dijadikan sebagai retail di Melaka ini. Dan itu sedang pun berlaku pada ketika ini. Dan ada pihak yang menyatakan sehingga hotel-hotel yang mempunyai jenama besar pun memerlukan kuasa membeli daripada penduduk negeri. Begitulah pentingnya bilangan penduduk bagi sebuah negeri itu. Katanya dari segi kemajuan luar bandar dan pembangunan usahawan, Melaka juga telah mencapai beberapa kedudukan yang cukup membanggakan. Di antaranya adalah RTC kita yang mempunyai strategic linkages dengan beberapa agensi dan juga jabatan-jabatan kerajaan, yang koleksi RTC kita di Sungai Rambai hari ini telah pun mencapai 35 juta ringgit. Dan kita telah menasihatkan supaya kemakmuran itu, keaktifan itu mestilah menyeluruh, bukan hanya di kawasan Sungai Rambai, tetapi ia mestilah mencecah sehingga ke Sungai Linggi dan beberapa tempat lain di dalam negeri Melaka ini. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas memperusikan Majlis Musyawarat Kerajaan Negeri di Sri Negeri.